Umur adik berapa? Umur 8 tahun. Darjah berapa tu? Ada 2. Sampai darjah 1 saya jualan. Oh, berniaga dari start darjah 1 lah. Ha. Macam mana pengalaman berniaga? Seronok ke tak seronok? Seronok lah. Macam mana boleh mula berniaga ni? Boleh cerita sikit? Oleh dulu Umi jual cokok albam. Itu Umi nak cuba try jual es krim cokok albam. Itu kita pergi beli es krim lain yang pelangi-pelangi. Itu kita kita sedap es krim tu. Itu Umi janji nak buat es krim pelangi. Yang macam-macam flavor lah. Ya, yang banyak-banyak flavor. Ada durian, coklat latte, apa ya? Honeydew, tiramisu, avocado, pistachio. Semua yang sedap-sedap rasa macam kek. Sedap-sedap. Kan? Ada 7. Banyak strawberry lagi yang rasa macam kek. Soalan lagi. Dari situ ke awak mula berniaga? Iya. Awak ke yang minta berniaga ke atau Umi yang suruh? Berniaga ni daripada siapa? Dari kakak saya. Kakak saya tengoknya ibu saya selalu jual cokok albam. Itu kakak pun nak jual es krim. Sampailah sekarang. Sampai raja 1 apa raja 2. Kakak tu dah masuk raja 5. Itu masuk raja 6. Seronoklah berniaga. Dapat duit banyak tak? Dapatlah. Dapat simpan banyak duit? Ya. Okey, simpan duit banyak tu selalunya buat apa dengan duit tu? Okey, Angah nak simpan duit banyak-banyak kan? Bila dah banyak nanti duit tu Angah nak buat apa? Nanti dah besar Angah nak bayar kau Umi yang kat Mekah. Nak belanja Umi pergi Mekah? Okey, nak tanya lagi. Angah kan selalu makan es krim Umi kan? Okey, Angah cerita jujur tentang es krim Umi. Apa rasa dia? Macam mana? Bagi tahu semua orang. Umi tu sedap sangat-sangat belas sekarang. Murah je RM1. Kalau beli 2 dapat 2. RM2 lah. Okey. Flavor apa yang Angah paling suka tentang es krim Umi? Apa ulang balik? Perisa apa yang Angah suka es krim 3 beradik tu? Strawberry. Sebab apa strawberry? Manis. Rasa dia macam mana? Rasa kek? Bukan. Rasa apa? Rasa macam buat strawberry. Ya? Ya. Memang suka strawberry lah. Kalau strawberry asli bukan macam es krim itu. Umi tak suka asam. Masam. Kalau strawberry asli tu masam. Tapi kalau strawberry es krim Umi tu sedap sangat-sangat lah. Jadi bagi tahu kawan-kawan, jangan lupa kalau ada es krim strawberry, cepat-cepat try rasa. Kalau nampak skin strawberry, sebab strawberry tak ada banyak. Tak ada, selalu ada. Ada selalu ada. Kalau ada tu kira rare lah. Kalau ada tu selalu rare lah. Kena cepat-cepat ambil rasa. Cepat-cepat ambil rasa. Okey. Okay.